Suami kita buat jahat dengan kita, kan? Bahagian yang paling susah apa? Nak maafkan dia. Saya ni Ustazah, maaf boleh, lupa belum tentu. Itu maknanya tak selesai lagi. Tapi salah tak? Tak salah. Silakan. Saya nak sebut macam ni, kadang orang perempuan ni dia ingat kalau maaf tu, tu mesti beri maaf. Tidak. Sebahagian kemaafan kadang-kadang mengambil masa yang panjang. Silakan, tak ada masalah. Cuma Quran sebut apa? Ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat ke-22. Tidakkah kalian suka sekiranya kalian memberikan kemaafan, maka Allah sudi nak mengampunkan dosa kalian. Ni janji Allah. Kita bagi maaf, Allah ampun dosa. Kita berlapang dada, Allah ampun dosa. Ni tawaran Allah dalam menguruskan kehidupan berumah tangga. Lalu kalau jadi ujian-ujian sebegitu puan-puan, kerana hidup kita ini dipenuhi dengan ujian. Kahwin ujian, tak kahwin ujian. Bercerai juga sebahagian daripada ujian. Ada anak ujian, tak ada anak ujian. Anak meninggal dunia ujian. Anak kurang upaya. Ini semua datang dalam bentuk ujian melalui orang-orang yang kita sayang.